Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairi bin Ishaq dan juga kepada sahabat-sahabat saya sekalian. InsyaAllah untuk pembentangan saya pada kali ini, saya akan membawakan topik berkaitan dengan integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan, iaitu salah satu tugasan pembentangan bagi subjek PIMK 2082R, iaitu pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Okey, baik, sedikit pengenalan berkaitan dengan saya. Nama saya Zulhilmi bin Muhammad dan saya merupakan pelajar PDPP Perdana kelas 24, kegiliran 2024-2023 90053. Okey, baik, saya akan membawa berkaitan isi kandungan pembentangan saya, iaitu saya akan membawakan 3 perkara utama dalam pembentangan kali ini. Yang pertama, saya akan menceritakan berkaitan dengan isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Kemudian saya akan bawakan juga perspektif Islam itu sendiri mengenai integriti dalam pentaksiran. Dan yang ketiga, saya akan mengupas dan menceritakan berkaitan penyelesaian bagi isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan itu sendiri. Okey, baik, pengenalan, iaitu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan merujuk kepada kejujuran, amanah dan ketulusan dalam pelaksanaan pentaksiran akademik. Dalam konteks pendidikan Islam di sekolah rendah, integriti sangat penting bagi memastikan keputusan peperiksaan yang mencerminkan kemampuan sebenar murid dan selari dengan prinsip keadilan dalam Islam. Namun, terdapat pelbagai isu yang berkaitan dengan integriti masih wujud dalam sistem pentaksiran yang perlu diberikan perhatian sewajarnya. Okey, antara isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Yang pertama, saya bawakan berkaitan dengan kebocoran soalan peperiksaan. Salah satu masalah utama ialah kebocoran soalan peperiksaan akibat kepada kecuaian atau mungkin terdapat unsur rasuah dalam kalangan pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kita bawakan soalan ujian penilaian bagi subjek pendidikan Islam bocor sebelum peperiksaan itu berlangsung kerana mungkin terdapat berlaku kecuaian guru itu yang tidak menyimpan dokumen dengan selamat. Seterusnya, antara isu kedua ialah ketidakketulusan dalam penilaian. Okey, guru mungkin memberikan markah secara tidak objektif, iaitu sama ada disebabkan oleh terdapat unsur pilih kasih ataupun kurangnya ketegasan dalam menilai sesuatu markah. Okey, sebagai contoh, seorang guru itu memberikan markah yang tinggi kepada sesetengah murid yang tertentu kerana mungkin terdapat hubungan peribadi dengan ibu bapa murid tersebut, atau mungkin anak murid tersebut merupakan salah satu sanak saudara dia, menyebabkan berlaku pilih kasih dalam penilaian. Okay, antara isu seterusnya ialah pemalsuan keputusan. Keputusan peperiksaan boleh dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meningkatkan prestasi sekolah. Sebagai contoh, markah murid yang lemah dinaikkan dalam laporan rasmi untuk memenuhi sasaran pencapaian sekolah. Okey, seterusnya sikap tidak amanah dalam pelaksanaan peperiksaan. Ini merupakan salah satu isu yang berkaitan dengan topik kita, iaitu ada guru ataupun pegawai peperiksaan yang tidak mengawasi dengan tegas semasa peperiksaan itu berlangsung, yang menyebabkan berlakunya peniruan dalam kalangan murid. Sebagai contoh, guru yang bertugas sebagai pengawas peperiksaan itu membiarkan sahaja dan tidak mengendahkan murid yang meniru jawapan antara satu sama lain, menyebabkan berlaku ketidakketulusan dalam pelaksanaan peperiksaan itu sendiri. Okey, mari kita lihat perspektif Islam mengenai dengan integriti dalam pentaksiran itu sendiri. Okey, saya bawakan dalil daripada Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nisa ayat 58. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Okey, sadaqallahul azim. Bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia,
Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu menghukum dengan adil. Okey, ayat ini menekankan kepada kita iaitu kepentingan amanah dalam menjalankan tanggungjawab, termasuklah dalam pentaksiran akademik. Okey, dalil seterusnya saya bawakan daripada surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang iaitu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain pula, mereka menguranginya. Okey, ayat ini telah menunjukkan bahawa terdapat ancaman kepada individu yang tidak berlaku adil dalam timbangan yang boleh diaplikasikan dalam konteks integriti dalam pentaksiran itu sendiri. Okey, seterusnya hadis daripada riwayat Al-Bukhari yang bermaksud sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membawa kepada syurga. Sesungguhnya apabila seseorang itu melazimkan dirinya dengan kejujuran, nescaya dia akan dikenali sebagai orang yang jujur. Manakala kedustaan membawa kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu membawa kepada neraka. Hadis ini telah menegaskan kepada kita bahawa kepentingan kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan peperiksaan itu sendiri. Seterusnya, hadis daripada riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Abu Daud, iaitu bermaksud tunaikanlah amanah kepada siapa yang mengamanahkan kepada kamu dan jangan kamu mengkhianati sesiapa yang mengkhianati kamu. Kerana hadis ini telah mengingatkan kepada kita bahawa semua pihak dalam sistem pendidikan itu untuk menjaga amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan dalam pengurusan peperiksaan. Okey, apakah penyelesaian bagi isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan ini sendiri? Okay, saya bawakan beberapa jalan penyelesaian berkaitan dengan isu ini. Yang pertama iaitu pemantapan nilai integriti dalam kalangan guru dan pegawai. Pihak sekolah perlu menanamkan kefahaman yang mendalam mengenai nilai amanah dan kejujuran dalam kalangan guru serta pegawai peperiksaan. Latihan profesionalism yang berterusan perlu diberi bagi memastikan etika kerja dipatuhi. Seterusnya, penggunaan teknologi dalam pengurusan peperiksaan. Sistem peperiksaan dalam talian yang selamat boleh diperkenalkan untuk mengurangkan risiko kebocoran soalan. Sebagai contoh, soalan dihantar dalam format digital yang hanya boleh diakses dalam tempoh masa yang tertentu oleh guru yang telah diberi kuasa sahaja. Seterusnya, pengawasan yang ketat semasa peperiksaan. Kita boleh meningkatkan keberkesanan pengawasan peperiksaan dengan melantik pegawai yang kompeten dan juga tegas. Penggunaan sistem pemantauan CCTV dalam bilik peperiksaan boleh dipertimbangkan di beberapa sekolah yang berkemampuan. Seterusnya, kita memberi hukuman yang tegas terhadap pelaku salah laku. Pihak berkuasa pendidikan perlu mengenakan tindakan tegas terhadap individu yang terlibat dalam penipuan atau pemasaran keputusan peperiksaan. Sebagai contoh, guru atau pegawai yang terlibat dalam kebocoran soalan boleh dikenakan tindakan disiplin yang berat. Sebagai kesimpulan bagi pembentangan kali ini, integriti dalam pengurusan pentaksiran adalah aspek yang sangat penting dalam memastikan sistem pendidikan Islam yang berkualiti dan berlandaskan nilai Islam. Isu-isu seperti yang telah diterangkan begitu tadi boleh menjejaskan kredibiliti sistem pendidikan di negara kita. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan perlu diambil dan diberi perhatian bagi memastikan pentaksiran yang adil dan beramanah. Dengan menerapkan prinsip Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan, sistem pendidikan dapat menghasilkan generasi pelajar yang berkualiti dan berakhlak mulia. Berikut merupakan senarai rujukan yang saya ambil untuk pembentangan kali ini. Sekian saja pembentangan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.